Hari ni seronok baluh dengan orang. Sian awak, pucuk ubi pun tak kena. Akulah ke. Yalah ni, siapa ya hok jom masuk lo ni. Betul. Cik Bi nak baca komen ya. Mula-mula orang lain. Orang lain. Dia gini, benar-benar Cik Bi malah dah nak reply komen hok negatif ni benar. Cik Bi pada belok, Cik Bi delete. Moga Allah ketua, okey? Hari ni seronok baluh dengan orang. Bukan nak balas benar. Cuma agak dia macam berantai-rantai tau. Dibalas dengan baik dah. Tapi mai komen lagi. Gak ia rasa doa tahu doa. Kangkung ke pucuk ubi sis? Cik Bi pun balas dengan balik. Cik Bi guna tu pucuk ubi. Katanya Cik Bi pulak lah orang lain. Macam kangkung je tu. Kejuk. 3 kali butir mata ya kejuk. Ni kan sis, tu kangkung bukannya pucuk ubi. Pulak. Alah pulak lah saat ni. Itulah tu. Ke mata saya rosak. Ulang-ulang dah tengok. Aduh lah boleh tengok. Janganlah. Sama lah saya pun. Ulang-ulang tengok juga. Hihihihi. Siap pause and zoom lagi. Memang kangkung. Kita geng lah sis. Ujung kemai lah. Dia bawa akak puak kau mana ni. Mak Cik Zana ni. Sian awak. Pucuk ubi pun tak kena. Macam mana awak boleh tengok pucuk ubi dengan kangkung sama. Kangkung dia punya daun halu. Pucuk ubi ni dia pun daun keladi tu bentuk macam love gitu. Walaupun dia halu tapi dia macam love gitu. Lepas tu ke kemain lah Cik Ibi si awak bersungguh lah Cik Ibi nyo. Suka Cik Ibi pun gila kelobek si awak gi kelobek tu sapuh nu. Kelobek tu sapuh nu besar nu. Berapa kilo? 45 liter nu. Gi kelobek balik gi tengok. Betul kau kira aku silap beli kangkung aku gitu tulis. Bayar. Kau ni ha. Pucuk keledek Cameron. Asyik awak kata Cik Ibi tak kenal lagi kangkung. Aku gak serabut lah. Lu nak aku pause and zoom tengok dalam video tu. Gerak juga Cik Ibi pun. Laju tangan pada otak geruk. Tak boleh lah. Doa. Tahu doa.